dengan penggunaan Alora Bra tu 24 hours, saya tidur dengan nyenyak dan the feeling is you rasa macam you didakap. So selain daripada itu, saya juga menggunakan Alora series. Alora series saya bermula dengan Alora Bra. Very lucky. Launch je saya dapat. Jadi kerana belakang saya ni di planted two rods, 22 inci, panjangnya 2 macam tu. Lepas tu fix dengan 14 skru 14 skru. Ini sehingga akhir hayat lah kata orang kan. Jadi berat berat dia tu macam you bawa satu pack 5 kg punya beras. So jalan tu bongkok macam tu, walaupun you nampak I bongkok macam tu. Kemudian I hilang ketinggian 2 inci macam itu. And then dengan penggunaan Alora Bra tu 24 hours, saya tidur dengan nyenyak dan the feeling is you rasa macam you didakap. You ada besi kat belakang kan, macam tu. Tidur pun resah nak beralih kiri kanan kan. So dengan Alora Bra tu you rasa macam you didakap. So you feel good and very comfy. So saya boleh tidur dengan nyenyak. Kemudian selera makan saya bagus. Sehingga hari ni saya dah pun mencapai 52 kg. Alhamdulillah. Selera makan bagus, saya sudah boleh memandu dan saya boleh buat semua kerja-kerja yang sebelum ni saya lakukan, melainkan jangan terlalu lasak sebab Alora pants sekarang full gear lah, Alora pants, everything lah, macam itu, arm sleeve dan sebagainya. So itu pengalaman saya. So saranan saya, sesiapa yang mempunyai isu kesihatan, jangan be nice to yourself. Give it a try. Tidak akan rugi, because when you experience it, then only you will benefit, macam itu. So please find alternative, sebab kita kena redha, kemudian kita kena positif dan kita kena doa, dan jangan lupa mesti ikhtiar. Itu yang Allah sarankan pada kita. Jadi kita sebagai manusia yang lemah, kita kena ikhtiar, insya-Allah akan memberi manfaat.